It started with a spark, an idea, to reimagine the PC for the first time in 40 years, for the age of AI. Apa itu NVIDIA RTX Spark? RTX Spark ialah chip super chip baharu hasil kerjasama antara NVIDIA dan Microsoft yang direka khas untuk generasi PC Windows berasaskan AI. Idea utamanya ialah menjadikan komputer bukan sekadar alat yang kita guna, tetapi pembantu AI peribadi yang boleh melakukan tugasan bagi pihak kita. Apa yang dibawa dalam chip ini? Kuasa AI sehingga 1 petaflop, 128GB Unified Memory, GPU Blackwell RTX dengan 6144 CUDA cores, CPU 20 core berprestasi tinggi, direka untuk laptop nipis dan desktop mini yang jimat kuasa. Jadi RTX Spark ni untuk siapa? Developer AI, programmer, content creator, data scientist, pengguna yang mahu AI berjalan terus. Dalam PC, gamer yang mahukan prestasi tinggi dalam laptop nipis. Kesimpulan mudah, kalau RTX 5090 fokus kepada gaming dan rendering, RTX Spark pula fokus kepada AI, tambah gaming, tambah productivity dalam satu platform. NVIDIA dan Microsoft nampaknya sedang cuba mengubah konsep PC daripada saya guna komputer kepada komputer buat kerja untuk saya menggunakan AI. Itulah sebab utama RTX Spark diwujudkan.